Asalnya Nabi Muhammad apabila dia masuk syurga, maka Allah Ta'ala lupa keingatan dia mengenai umat dia. Maka dia pun duduk biasa. Akhir sekali dah lama dah sangat, maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, pergi kamu kepada neraka kita umat Nabi Muhammad. Ada lagi dia dalam neraka tu, tanya dia gapo dia permintaan dia. Maka Jibril pergi ziarah neraka, masuk dalam neraka. Apabila lagu tu gilah jumpa umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, gapo dia mu nak pesan gak permintaanmu? Berjerit habis, tak tahu nak kecek ada. Serupa arah dah belakang-belakang. Nyo katok berapa ribu tahun dah tak tahu dah. Maka dia kata, ambo nak minta pesan lah. Kirim salam gak Nabi ambo. Pada masa itulah rasa bernilainya Nabi kita. Kirim salam apa dia tak boleh nak kata apa dah, ambo tak boleh. Ya kirim salam kata ambo duduk dalam neraka lagi ni. Ya Nabi tak ingat kau kat ambo. Maka Jibril pun masuk. Tu yang nak pesan. Pergi masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga tu, maka Allah Ta'ala kata, ya Jibril, apa dia permintaan ahli neraka? Katanya Jibril, umat Nabi Muhammad yang nak kirim salam lah ke Nabi dia. Masa ni baru nak sebut salam. Orang tiap-tiap kali molek, Assalamualaikum, kirim salam awal-awal lagi atas muka dunia. Lah ni rasa terparuk kali. Maka katanya Allah Ta'ala, dia oyaklah ke Nabi tu, tu dalam syurga. Maka Jibril pun oyak cerita, pergi jumpa Nabi Muhammad dalam syurga. Wahai Rasulullah, oyak kita, mari gapo dia hamba ada pesan ni. Pesan siapa dia? Ada orang kirim salam. Siapa dia kirim salam tu, wahai Jibril? Jibril nalih nak oyak selalu. Dia tahu dah Nabi Muhammad kalau tahu benda-benda. Siapa dia kirim salam, wahai Jibril? Umatmu duduk dalam neraka. Jolo kau Jibril, ada lagi umat hamba dalam neraka? Ada lagi. Unggah Nabi. Dengar berita tu unggah daripada syurga, unggah pergi neraka. Buka pintu. Bangun suruh buka juga pintu. Tengok Nabi kita. Orang lain tak berani buat gitu. Ayah enda kau, datuk enda kau, paduka Power Ranger kau, tak berani buat lagu tu. Nabi Muhammad dalam syurganya unggah pergi cari neraka, ayat kepada buka pintu. Buka pintu, hamba nak tengok umat hamba. Maka katanya dalam kitab kata buka, Nabi Muhammad ayat buka kau ni. Terjung dia. Kita terjung dalam api. Terjung dia muka kau. Terjung je kotik sore warna. Tu Nabi kita. Pada masa tu lah baru nak siung tangan, baru nak setuh ambil berkat, baru nak gapo. Kita jangan sampai jadi perikat lagu tu. Nak jadi lagu tu. Nak tunggu nanti kita temu baru tengok kehebatan Nabi ketika waktu tu. Waktu duduk dalam neraka baru nampak hebat Nabi. Tosolah. Tengok awal-awal lah. Dalam atas muka dunia ni biar nampak hebat Nabi kita. Maka waktu habis. Sehingga ke malaikat kata, Muhammad, waktu habis tutup neraka ni. Nampak waktu belakang. Nabi Muhammad kata kan, syafaat dia paling besar sekali. Lagu mana? Orang dalam neraka terus dah ni. Kotek. Ya cek mana? Cek dia air semaya. Orang ambil air semaya, muka dia, tangan dia, api neraka tak boleh nak bakar. Hok bakar kawasan hok tak kena air saja. Perut, tubuh, pohon lagu ni. Tangan kaki tak boleh nak bakar, muka tak boleh. Tergelarlah dalam api neraka cuma mana kawasan ni tak boleh nak setuh. Tak boleh nak setuh. Sebab tu ulama kata kalau ambil air semaya ambil banyak sikit. Kalau hon ni bahaya pak sini. Biar tak kena api neraka. Kalau tangan bahaya pak sini. Hon ni pak sini. Kalau kaki pula sapak lutut, jangan sampai celoh kekeng tak nak sabar buat nah. Tu sunat dia. Ghurrah al-muhajjilin dipanggil nah.